السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarhi Jawharatit Tauhid. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam bait yang ke-11, itulah pada kata pengarang berkenaan dengan taklid di dalam masalah akidah. Baik. Kata pengarang, bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhunil musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. Baik. Apa kata pengarang? Maksudnya إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. Kerana setiap mereka yang bertaklid di dalam tauhid, imannya sentiasa dicurigai. Fafihi ba'dul qaumi yahki khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Sebahagian ulama mengatakan padanya khilaf, sebahagian yang lain menjelaskannya. Faqala, lalu berkata, jika ia berpegang benar-benar dengan perkataan orang lain sudah memadai, dan jika tidak sentiasalah dalam kemudaratan. Baik. Jadi ini cerita apa ni tuan-tuan? Dia nak cerita tentang masalah status iman seseorang yang mana dia beriman ni dengan taklid. Apa taklid ni? Ni dia nak sebut, dan dia akan cerita tentang khilaf masalah ulama tentang masalah ni kepada 4 pendapat. Okay, dia akan sebut kat belakang tu nanti insya-Allah. Baik, dia kata taklid ialah mengikut perkataan orang lain tentang apa yang dipercayainya tanpa mengetahui dalil yang dipegang. Itu taklid. Taklid ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan pegang cakap orang, tapi tuan-tuan tak tahu sebab apa. Okey. Contoh. Tuan-tuan kalau demam makan apa? Panadol. Tahu ke sebab apa makan Panadol? Tahu tak sebab apa makan Panadol? Tak tahu kan? Doktor cakap makan lah. Betul? Ke sini ada doktor? Kalau ada doktor cerita lain lah kan? Atau farmasis ke apa? Jadi adalah cerita dia tu. Tapi kita ni semua muqallid. Jadi kita ni orang yang bertaklid, berpegang aja. Doktor cakap makan Panadol, makanlah Panadol. Demam makan Panadol, pening makan Panadol. Kalau orang perempuan sakit darah haid kuat sangat, segugur ke apa, makan Panadol. Kan? Jadi kenapa makan? Ya tak tahulah, doktor suruh. Itu nama dia taklid. Jadi dalam masalah agama ni tuan-tuan, ada benda yang kita boleh taklid, ada benda yang tak boleh taklid.
Antara benda yang kita boleh taklid ialah apa? Di dalam masalah fiqah. Dalam fiqah memang kita kena taklid kalau tak mampu. Tapi kalau kita mampu, haram taklid. Haram, perkataan maksudnya haram. Sebab itu kenapa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i, imam kita, kalau kita baca dalam manaqib dia, di dalam biografi dia, dia dulu kan belajar dengan Imam Malik. Kan, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang merupakan pengasas mazhab Maliki. Betul? Jadi kenapa dia pergi buat mazhab baru? Ini lawan tok guru. Betul? Ini lawan tok guru ni tak ada adab ni. Bukan macam tu. To be true to himself and his knowledge, dia kena buat mazhab dia sendiri. Okay? To be true to himself and to his knowledge, dia kena buat mazhab dia sendiri. Dia kena ijtihad. Ketika dia ada kemampuan untuk berijtihad daripada Quran dan hadis, dia wajib ijtihad untuk keluarkan hukum. Dia dah tak boleh dengar cakap orang. Dia dah tak boleh dengar cakap orang itu dan ini, tak boleh. To be true to his knowledge. Kalau tak, dia berdosa. Tapi bagi kita yang tak mampu, jadi sedar-sedar diri. Okay? Kita ni Quran nak faham pun kena baca terjemahan. Kan? Betul tak? Kalau baca Quran direct terus boleh faham, ya alhamdulillah. Itu pun kena baca terjemahan. Dan bukan kita sahaja, orang Arab pun ramai tak faham Al-Quran. Walaupun dia orang Arab. Walaupun sokol orang Arab. Okay? Ada seorang guru kami, guru Syekh Hamzah cerita, ada satu orang pemuda Arab ni jumpa guru dia, Syekh Murabitul Hajj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kan? Dia kata, Syekh, aku ni orang Arab. Kenapa aku tak boleh tafsir Quran? Kan? Kenapa aku kena belajar dulu baru boleh tafsir? Bagilah aku tafsir terus. Saya kan orang Arab. Macam kita lah. Saya kan orang Melayu. Jadi kita baca apa? Sulalatus Salatin tu boleh lah faham. Ya, betul. Pernah try baca? Pernah try baca Sulalatus Salatin tu? Aryakian maka bermulalah kisah. Dah apa benda pula ni. Okey? Baru mula perkataan pertama dah tak faham apa benda ni. Dah kena buka kamus dah. Tu bahasa Melayu, bukan bahasa lain pun. Maka Syekh kata okey tak apa. Syekh pun buka kitab, buka Quran, buka surah Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Kan? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Okey. Jadi Syekh kata, apa maksud ayat ni? Wasy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa maksud ayat tu? Apa ni? Wasy-syamsu wal qamaru yasjudan. Bukan. Ayat tadi apa tu? Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. So Syekh suruh, apa maksud dia? Wan najmu, an-najmu apa? Bintang. Wasyajaru, syajarah apa? Pokok, kan? Wan najmu bintang, wal pokok, wasyajaru pokok, yasjudan. Keduanya, bintang dan pokok tu sujud. Macam tak kena je ayat ni. Kan? Apa kaitan bintang dan pokok? Apa kaitan bintang dengan pokok? Sebab ayat yang kita baca, ayat sebelum-sebelum tu semua ada pairing. Bumi dengan langit, matahari dengan bulan. Okey. Tapi apa kaitan bintang dengan pokok? Apa kaitan? Akhirnya rupanya dalam bahasa Arab, an-najmu ni bukan maksud bintang saja. An-najmu ni ialah maksudnya pokok yang tak ada batang. Kalau asyajaru, dia pokok yang ada dahan. An-najmu ni ialah pokok yang menjala, dia vine. Okey, pokok yang menjala macam pokok apa? Macam pokok kacang botol tu. Kan? Kacang botol ke? Kacang botol kan? Yang menjala tu. Dia tak ada dia punya, dia kena melilit kepada sesuatu. Jadi baru nampak munasabah. Satu pokok, yang ni pun pokok, cuma ni pokok ada batang, ni pokok tak ada batang. Jadi baru ada munasabah. Nampak orang Arab pun tak faham. Jadi saya kata hak ni pun hang tak tahu. Jadi tak payah nak pandai-pandai tafsir Quran. Jadi kalau dia tak boleh nak tafsir Quran, jadi lagilah tak boleh nak jadi mujtahid.
Nak bawa keluar hukum daripada Quran, lagilah tak boleh. So sedar diri. So masalah fiqh memang dia sangat banyak, kan? Banyak hadis, berpuluh ribu hadis. Berpuluh ribu hadis kita nak kena belajar, nak kena semak. Ayat Quran tu kita nak kena belajar, nak kena semak, nak kena tahu fatwa-fatwa daripada ulama terdahulu, sahabat-sahabat tabi'in terdahulu. Jadi banyak kerja. Jadi kita ni tak mampu dengan kelemahan kita lah. Jadi sebab itu dalam masalah fiqh kita taklid. Okey, Imam Syafi'i cakap apa, Imam Hanafi cakap apa, Imam Maliki cakap apa, kita ikutlah. Okey. Tapi kalau kita ada kemampuan, ya silakan. Tidak ada halangan. Dalam agama ni tak ada halangan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mampu, silakan. Bahkan syariat memang sangat menggalakkan perkara tersebut. Okey. Itu dalam syariat. Tapi dalam akidah, ini masalah dia. Dalam masalah iman, dia tak boleh taklid. Itu isu dia. Dia tak boleh taklid secara asas. Dia tak boleh semata-mata taklid. Okey. Ini yang dia nak bahas. Baik. Jadi dia kata, sesiapa yang mengetahui dalil dan berpuas hati dengannya, tidak dinamakan muqallid, orang yang mengikut. Dan sesiapa yang kebetulan sama dengan orang lain di dalam i'tiqadnya berdasarkan dalil tertentu yang diistimbatkan olehnya, ia bukanlah muqallid. Tak kira. Jadi kenapa awak percaya macam ni? Dalilnya gini. Ya, khalas. Okey. Contoh sebagai ulama berpendapat bahawasanya ni sebagai contoh aja. Ni contoh. Berpendapat bahawasanya Nabi Khidir alaihissalam ialah nabi. Okey, apa dalil awak? Dalil saya sini. Ada yang kata bukan nabi. Apa dalil awak? Dalilnya gini. Gitu. Okey. So masing-masing ada dalil, maka awak ialah orang yang bukan muqallid. Tapi kalau kita orang tanya Nabi Khidir nabi ke tak? Ustaz saya cakap dulu Nabi Khidir ni nabi. Yang tu muqallid. Ustaz cakap tak kira. Okey. Ustaz cakap tak kira. Dia kira muqallid. Boleh. Tapi andai kata kita punya kepercayaan itu dan dalil kita sama, orang lain pun pegang macam tu, dalil dia pun lebih kurang, kita tak dikira muqallid. Okey, kita tak dikira muqallid. Boleh. Itu dia nak sebut. Dan muqallid ada kala ia benar-benar berpegang sehingga sekiranya orang yang ia taklid itu ikut dan taklid dan ikut itu menarik balik pendapatnya tentang perkara akidah, ia tidak akan berganjak. Dan ada juga muqallid yang hanya mengikut. Apabila orang yang diikut menarik balik pendapatnya tentang perkara akidah, dia akan ikut juga. Ini bahaya dia. Jadi dia kata apa? Orang yang mengikut ni, dia ada dua jenis. Pertama, dia ikut dan dia firm. Contoh mudah kita ambil dalam masalah akidah ni ialah apa? Dia dulu ustaz kata atau mak dia kata Allah Ta'ala ni ada. Jadi dia beriman Allah Ta'ala ni ada. Okey, andai kata ustaz dia tiba-tiba murtad, wa'iyyazubillah min zalik lah. Ustaz dia tiba-tiba tukar agama. Dia kata sebenarnya Allah Ta'ala tak ada. Dia tak kisah ustaz nak kata apa pun ustaz katalah, saya tetap pegang Allah Ta'ala ada. Okay, ni satu. Dia firm dengan apa yang dia dah pegang sejak zaman dulu. Ni ada dan memang ada orang macam ni. Saya ada pak mentua saya dulu. Okay. Dia kata dulu dia belajar dengan ni lah, ikut usrah ikut apa semua tu. Dia kata tok guru dulu sebut gini, kan. Jadi sampai sekarang pun saya pegang yang tu lah. Walaupun mungkin tok guru dah berubah, dia punya ijtihad, dia punya fatwa, tak kisahlah, saya tetap pegang apa yang tok guru sebut dalam zaman dulu tu. Okey. Tu pak mentua saya, masya-Allah. Okey. Jadi ni ada orang dia firm dengan apa yang dia pegang. Sebab dia percaya dengan apa yang dipegang zaman dulu-dulu tu. Apa yang guru dia sebut dulu-dulu. Boleh. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam tu satu. Tapi ada orang pula masalah pula. Bukan masalah apa. Tok guru kata apa? Tok guru kata A, tok guru kata Tuhan ada. Okey, dia pun percayalah Allah Taala ada, Tuhan ada. Lepas tu tiba-tiba tok guru kata tak, sebenarnya Tuhan tak ada. Okey, Tuhan tak ada. Ikut je. Okey. Dia ni ikut, dia ni lalang. Okey, dia ikut saja apa yang guru dia cakap. Jadi di sini masalah dia. Jadi dia kata tauhid ialah satu perkataan yang diambil dari wahid ataupun satu, dan ia disebut kepada ilmu akidah Islam kerana perkara paling penting dalam akidah ialah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ilmu akidah ini membincangkan beberapa masalah, di antaranya perkara yang berkait dengan iman yang boleh menyelamatkan seseorang di akhirat dari api neraka. Justru iman sebenar dan pasti perlu
ada kerana percanggahan dengan iman itu akan membawa kepada kekufuran. Dia dalam masalah akidah ni, itu bahaya dia tuan-tuan. Dia salah dalam masalah fiqah, paling kuat ibadah tuan-tuan tak sah, qada je balik. Betul? Paling kuat itu je. Maksudnya kalau salah dalam masalah fiqah, tuan-tuan beribadah, okey, ibadah tu tak sah. Muamalat tu fasid, itu je. Kalau muamalat tu fasid, kita kena pulang barang, orang pulang duit kita. Macam itulah. Okey. Kalau dah habis dah, kita kena ganti lah, macam tu. Kalau dalam masalah ibadah, kita kena qada balik, itu je. Kan, tak ada masalah. Itulah paling teruk pun. Kan, kita semayang tak sah, tu semayang balik. Puasa tak sah, kena puasa balik, itu je. Tapi kalau salah dalam akidah, dia salah satu daripada dua. Kalau tak jatuh kafir, dia jadi jatuh ahli bid'ah. Dua-dua masalah. Dua-dua ni jalan nak masuk neraka. Kufur confirm masuk neraka, kafir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli bid'ah pun dia potensi besar masuk neraka juga, kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so salah dalam akidah ni problem. Jadi jangan salah. Jadi jangan salah dalam akidah. Sebab tu alhamdulillah lah juga kitab akidah ni kita tengok tak adalah tempat-tempat mana ni, kebetulan kitab kita ni tebal sebab syarah. Okey, dia sebenarnya yang part akidah betul-betul tu depan je, belakang tu dia dah bab furu' dah. Okey. Jadi kalau kita belajar dulu, kalau ingat dulu kita baca matan Sanusi tu nipis je. Bahkan kalau baca surah tu lagi nipis kan. Lagi nipis yang kita baca mula-mula dulu kan. Kalau ingat lagi lah, tahulah ingat dah berapa tahun dah mengaji tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu mengaji sehari khatam boleh, tak ada masalah. Kan sejam je mengaji akidah ni, tak payah lama-lama. Kalau betul maksudnya nak faham akidah dengan maksud kata kita just nak beriman, apa benda yang kita kena iman ni, tu sekejap. Dia tak payah ambil sampai 4 tahun tuan-tuan, itu nak buat degree. Kan? Itu nak buat degree. Okey, 4 tahun. Tak payah. Belajar akidah ni sehari sudah. Kan? Apa dia? Beriman kepada Allah, apa nak kena iman tentang Allah, beriman Allah ni wujud kidam bakal dah, itu je. Kan, percaya bahawasanya Allah Ta'ala tak ada mustahil, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat mustahil ni. Kan, ini semua mustahil bagi Allah Ta'ala, kekurangan-kekurangan ni. Percaya tentang Nabi SAW, kan, sifat-sifat para Rasul yang 4 tu. Itu je, khalas. Beriman dengan hari akhirat, dah settle. Kan, dengan perkara baik. Habis. Kan, banyak tahu. Tuh. Ada yang payahnya apa? Payahnya tu nak buktikan tu. Itu yang panjang-panjang belajar ni. Macam mana kita nak defend akidah tu, itu je. Tapi kalau setakat nak percaya, kelas sehari je. Tak payah sehari je, sejam cukup. Ada kita akidah tu satu muka surat cukup, satu muka surat. Okey, subhanallah. Itu memang rare, itu memang masya-Allah lah, senang betul lah. Tapi kan kita kata ini je ke? Ringkas sangat pun susah juga orang ni. Ini senang sangat ustaz, tak boleh yang panjang sikit. Panjang sangat pula. Kan, biasalah manusia tu. Dia macam itulah, sentiasa komplain kan. Baik, kemudian dia kata ilmu akidah ini membincangkan beberapa masalah. Dah selesai. Kemudian dia kata dia boleh bawa kepada kekufuran. Ini seperti beriman tentang keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad dan kerasulannya. Sesiapa yang beriktikad dengan perkara berkaitan tauhid dan berpegang berdasarkan dalil, sama ada mengistimbat dengan diri sendiri atau mempelajarinya dari orang lain dan berpegang kepadanya, tidak ada syak dan ragu-ragu tentang benarnya iman orang ni. Ni poin dia. Jadi kita nak biar kita berpegang itu dengan dalil. Kenapa awak percaya Allah Ta'ala ni ada? Dalilnya sekian-sekian. Apa dalil Allah Ta'ala itu wahdaniyah, Allah Ta'ala itu Esa, dalilnya sekian-sekian. Apa dalil Allah Ta'ala berkuasa? Dalilnya sekian-sekian. Kan? Macam mana nak membuktikan dalil tu? Itu tak wajib. Minimum tahu dalil, cukup. Okey, kita ada dalil tentang perkara tersebut, itu dah memadai. Okey, itu tanggungjawab kita. Tak ada syak tentang iman dia. Tidak dipertikaikan juga tentang ketiadaan iman muqallid tanpa berpegang teguh dengan pandangan orang lain tersebut. Sekira-kira jika orang yang diikut itu menarik balik pandangannya dan mencanggahinya, nescaya muqallid itu akan mengikutinya. Ini pun tak ada khilaf juga. Maksudnya apa? Kalau dia taklid, macam saya sebut tadi lah,
Dia dulu belajar, ustaz dia kata Allah ada. Okey, saya percayalah Allah ada. Sekarang ustaz dia tiba-tiba jadi ateis pula. Dia kata sebenarnya Tuhan ni tak ada, Allah Ta'ala tak ada. Okeylah, saya ikut ustaz. Tuhan tak ada. Yang ni iman dia tak sah. Okey, dia ni iman dia tak sah, kafir. Dia longgar. Okey, iman dia longgar. So dia dalam masalah iman ni dia mesti yakin. Okey, dia tak boleh ada zon, syak dan waham. Tak boleh. Dia mesti yakin. Kita dah sebut dah dulu tentang masalah ni. Nak dikatakan seseorang itu ma'rifah, dia mesti ada 3 ciri. Okey, al-yaqin bil haq ma'ad dalil. Dia mesti ada keyakinan. Keyakinan tu apa? 100%. Memang dalam hati dia tidak ada sebarang keraguan bahawasanya benda tu betul. Tak ada keraguan dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu esa. Allah Ta'ala tu sekian. Okey, tak ada keraguan. Itu ialah yakin. Maksudnya andai kata orang tanya kat dia, awak percaya Tuhan ada? Percaya? Mana awak tahu Tuhan ada? Ustaz saya bagi tahu. Tu taklid lah. Ustaz awak tipu kot? Tak ada. Mana dia ustaz saya tipu? Ustaz saya mesti betul punya. Saya tahu itu, saya cek ustaz awak tipu. Lantar dia lah, tapi saya percaya lah Tuhan ada. Kan? Andai kata ustaz dia datang pula, sebenarnya saya dulu tipu awak. Tak apalah, ustaz tipu lah, tapi saya tetap percaya Tuhan ada. Hak ni yakin. Hak ni yakin. Okey, dia tahu tak awak nampak ke Tuhan ni? Tak nampak. Habis tu macam mana? Entahlah, tak tahulah, tapi saya percayalah Tuhan ada. Ni yakin. Okey, ni iman selamat. Iman selamat. Masalahnya nak dapat macam ni susah. Betul? Yang ramai macam mana? Tuhan ni ada tak ada? Ada. Mana awak tahu? Ustaz saya bagi tahu. Ustaz awak salah kot. Takut ustaz saya salah kot. Boleh jadi kan salah. Memanglah boleh jadi, tapi tak salah lah kot. Dia tak kuat. Dia tak kuat. Awak nampak ke? Tak nampak. Habis tu macam mana awak boleh percaya benda awak tak nampak? Betul lah juga. Tapi yelah, takkan tak ada kan. Dia tak firm. Dia tak firm. Ini kafir. Wa'iyazbillah min zalik. Tuan-tuan, berapa ramai orang macam ni? Dia tak sampai tahap menafikan lagi, tapi dia dalam hati tu macam Tuhan ni nak kata tak ada, susah. Ni apa ni? Syak pula. Nak kata ada tak nampak, nak kata tak ada rasa macam ada. Macam mana? Ini pun kafir. Ini pun kafir. Wa'iyazbillah. Apatah lagi waham. Lagi teruklah. Okey, sebab itu semua tu jadi sebab apa? Sebab tak ada dalil. Itu isu dia. Betul? Sebab apa jadi semua tu? Sebab tak ada dalil. Itu isu dia. Jadi samalah. Jadi dalil ni dia menguatkan kita punya apa? Pendirian. Betul tak? Dalil ni dia menguatkan apa? Dia menguatkan pendirian kita. Sebab tu saya bila mengajar kan, yalah, hatta memanglah kita level kita mengaji fiqh di tanah Melayu kita ni, tok-tok guru kita jaranglah bagi dalil kan. Sebab apa? Sebab yang pentingnya beramal. Kalau kita baca kitab Matlaq Badrin ke kan, kitab-kitab lama, kitab-kitab pondok tu, memang tak ada dalil. Kenapa tak ada dalil? Sebab memang bukan tempat kita untuk bahas dalil. Kita ni ilmu usul fiqh tak ada, macam mana nak bahas dalil tu? Mana kita tahu dalil tu betul tak betul? Mana kita tahu cara faham dalil tu betul tak betul kan? Jadi kita alat untuk memahami dalil tu pun tak ada. Macam mana kita nak bahas dalil? Tapi orang cuba minta lah kan. Tapi okeylah, tak bahas. Cuma kalau kita tahu dalil kan, kita rasa lebih selamat nak beramal tu. Betul tak? Kita rasa lebih kuat nak beramal. Oh, ni dalil dia. Kan, jadi kita makin kuat nak beramal. Sebagai contoh kan, saya dulu orang-orang kita dulu lepas semayang dan lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita buat apa tuan-tuan? Sapu muka kan, sapu muka. Sekarang kita tengok orang ramai dah tak buat, dah tinggal. Betul? Kenapa tinggal? Sebab kata tak ada dalil. Ya ke tak ada dalil? Kita yang bodoh tak tahu. Tu kan kasar bahasa dia.
Kita yang bodoh, tak tahu. Tak tahu tak tanya. Dah lah tak tanya, tak belajar pula. Lepas tu kan. Tu orang panggil bodoh piang tu. Kan? Kalau dalam kitab dia sebut apa? Bodoh jahil murakkab. Bunyi jahil tu nampak soleh sikit lah. Sebenarnya terjemahan dia bodoh bertingkat-tingkat. Kan? Apa maksud jahil murakkab? Dah lah bodoh, dia tak sedar diri dia tu bodoh. Betul? Dah lah bodoh, dia tak sedar diri dia tu bodoh. Lepas tu tak nak tanya, lepas tu mandai-mandai. Okey. Jadi itu isu dia. Jadi berapa ramai orang tinggalkan amalan tersebut sebab tak tahu dalil. Betul tak? Ya, tok guru dulu ajar aje sapu muka, kan? Tok guru tak ajar dalil sebab apa? Sebab kita pun tak perlukan pun benda tersebut. Datang orang kemudian ni keluar balik daripada Timur Tengah, kan? Dia pun tak pernah belajar habis, dia kata ini tak ada dalil. Ya ke, Syekh? Sabar dulu. Kan? Sabar dulu. Kan, awak dah habis baca semua kitab hadis kan? Tak payah hadis besar-besar, dalam al-azkar ada dalil dia. Dalam al-azkar, ni kan belajar kan? Ni ada kelas al-azkar sini. Tak ada. Sayanglah kena buatlah kelas tu. Okey, kitab pun tak ada, nak tunjuk pun tak boleh. Baca dalam al-azkar. Dalam al-azkar bab zikir lepas mayang. Zikir semayang. Dalam tu sebut. Kan? Dia bukan sekadar sabu muka, bahkan ada doa dia. Kan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma azhib anni hammi wal hazan. Bahkan dia ada musalsal, hadis musalsal, meriwayat daripada guru kepada guru kepada guru, semuanya riwayatkan tentang sapu muka ni. Alhamdulillah saya riwayatkan daripada dua orang guru, Syekh Husni Ginting almarhum al-Musnid dengan Syekh Mahmud Siraj di Mekah. Kan, kita ziarah dia waktu pergi haji, dijazakan amalan ni. Dan dia memang sebut ramai orang tinggal amalan ni sebab kawan-kawan salafi kita kata tak ada dalil. Apa pula tak ada dalil? Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dalam kitab Al-Amal Yaumun wa Lailah karangan Imam Ibn Sunni disebutkan dalil. Ada, tapi tok guru kita tak sebut sebab bukan tempatnya. Tempat kita untuk amal. Tapi bila kita tahu ada dalil kan, jadi kita alhamdulillah nak amal tu tenang. Walaupun kita tak reti argue dengan orang, tapi at least kita tahu ada dalil. Ini dalam masalah, baru dalam masalah ibadah. Kan? Sama juga saya ni, orang Bangi ni, yalah orang Bangi ni educated kan. Masya-Allah lah. Jadi masalahnya educated terlebih pun payah agak. Kan? Faham tak tuan-tuan? Bukan educated terlebih, belajar lebih tu bagus. Tapi apa bahasa yang lebih sesuai nak sebut ni? Macam tu lah, maksudnya memandai-mandai. Pandai bagus, memandai-mandai ni tak bagus. Betul faham bahasa maksud saya? Jadi adalah saya punya anak murid kelas online lah. Saya mengajar fiqah kelas online. Jadi dalam kelas fiqah kita bahas bahawasanya sunat sebelum solat maghrib ni ada qabliyah. Ada orang kata mana ada? Saya kata haji kan dalam kitab ada ustaz. Ada hadis ni saya nak marah. Kan? Saya bagi teks bahasa Arab, saya suruh baca. Ustaz tak faham. Tak faham jangan tanya. Kalau bodoh, buat cara bodoh. Dengar je lah cakap orang. Ni kan keras. Wallahi. Kan? Kita dah hilang respect kepada para ulama. Kan? Kita rasa kita sama taraf dengan para ulama sehingga kita mempersoalkan mereka. Sama macam doktor. Kan? Doktor kenapa saya kena makan Panadol? Kan? Awak demam. Saya tak nak makan Panadol lah. Doktor kena explain kat saya dulu kenapa Panadol ni untuk demam. Ya Rabbi Syekh. Jadi benda yang sama. Okeylah, ini bukan masalah ibadat. Okey, saya faham, khalas. Okey, tetapi para ulama dah sebut hukum dia sunat. Jadi akhirnya saya kata, tapi sebab dia anak murid lama saya kan, saya pun kata, doktor, dia doktor masya-Allah kan. Doktor ni dalil dia dalam Sahih Bukhari. Ustaz sahih tak? Sahih, nama pun kitab Sahih Bukhari. Tanya lagi sahih ke tak? La haula wala quwwata illa billah. Ni tak ada ubat lah. Tak ada ubat lah. Kalau tanya juga ni sahih ke tak, dah sebut Sahih Bukhari, tanya lagi ni sahih ke tak. Faham tuan-tuan? Ni akhirnya tu kata kadang-kadang mengajar ni sakit hati macam tu lah. Bukan sini lah, orang-orang sini semua soleh belaka kan. Okey, ni semua dengar cakap. Jenis tak dengar cakap ni. Jadi itu katanya. Jadi bila kita tahu dalil, ya alhamdulillah kita makin kuat pegangan tu pada amalan. Jadi terutama dalam masalah akidah, ini lebih penting kena tahu dalil ni.
Dan dia tak sesusah fiqh. Sebab fiqh nanti dia ada khilaf. Oh, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Mazhab tu dalil dia itu, mazhab ni dalil dia itu. Kita pun dalil ni. Kadang-kadang dalil yang sama tapi kenapa hukum berbeza pula? Kan payah juga. Kan? Itu pun ada juga lagi pening. Akidah tak macam tu. Akidah ni dalil dia straightforward. InsyaAllah. Cuma straightforward pun ada yang pening jugalah. Itu je lah masalah dia. Boleh tuan-tuan? So, kita belajar sikit lah dalil dalam masalah akidah ni, insyaAllah. Tapi belajar jugalah dalil dalam ilmu fiqh pun belajarlah juga. Kita belajar kitab apa, Bulughul Maram kan, kitab itu hadis-hadis dalil lah dalam fiqh, insya-Allah. Khair. Baik, kat mana tadi? Tadi tu. Okey, jadi kalau dia yakin walaupun dia tak ada dalil, selesai, iman dia sah. Kalau betul lah apa yang dia percaya. Sebab yakin ni ada juga yang tak betul. Maksud contoh, dia tu memang betul-betul percaya agama lain kan. Jadi kita kata dia tetaplah kafir kan, sebab dia percaya benda tak betul walaupun dia yakin. Contoh macam saudara-saudara kita daripada agama lain kan. Contoh kita ambil satu agama lah, agama yang lain kan. Mereka buat satu perbuatan yang pada kita ish, apa ni kan. Contoh ada sebahagiannya beramal dengan najis daripada lembu dan sebagainya kan. Okey. Jadi kita rasa macam tak sanggup, tapi kenapa mereka sanggup? Kerana mereka yakin. Mereka yakin ini ialah jalan ta'abbud, jalan pengibadatan bagi mereka. Okey. Jadi mereka yakin, tapi keyakinan mereka betul tak? Di sisi kita tak betul lah kan. Jadi yakin satu hal, yakin itu kita sebut tadi makrifah dia ada 3 syarat. Al-yaqin bil haq, mesti dengan kebenaran. Dia yakin benda yang betul. Barulah yang terakhir ma'ad dalil, berserta dengan dalil. Barulah dikira makrifah. Kalau tak ada dalil, dia masih boleh sah, tapi di sini ada khilaf dia. Ini dia nak sebut. Ulama berselisih pendapat tentang muqallid yang berpegang sungguh dengan pandangan orang lain tanpa mengetahui dalil. Kalau memang dia tak sungguh pegang, itu memang kita sebut tadi kafir lah. Okey, dia jadi kafir. Iman dia tak sah. Tapi kalau dia pegang sungguh, cuma dia tak ada dalil je. Okey, maka ada 4 pendapat di sini. Pertama, di antara mereka ni siapa? Maksudnya para ulama lah. Di antara mereka, kalau kira kita tak kira tak. Di antara mereka ni bila qala ba'duhum, itu kan bahasa Arab dia qala ba'du, telah berkata mereka, sebahagian daripada mereka. Mereka tu siapa? Para ulama lah, takkan orang kampung kan. Para ulama kata di antara mereka ada yang berpendapat imannya itu sah kerana ia berbetulan dengan perkara yang sebenar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua berkata, jika ia mengikut Al-Quran dan Sunnah Al-Qat'iyah, imannya sah kerana ia mengikut perkataan yang maksum. Dan jika ia mengikut selain keduanya, maksudnya ikut orang, dia tak ikut Quran, imannya tidak sah kerana ia mengikut perkataan tidak maksum. Tapi masalah ini jadi masalah. Sebab tu Asy'ariyah dia tak mulakan dengan suruh percaya Quran, tak kan. Ulama ahli sunnah wal jamaah dia tak mula dengan kita percaya Quran, tak, kecuali orang Islam cerita lain kan. Tapi orang yang bukan Islam, macam mana dia nak percaya Quran? Dia kena percaya dulu orang Tuhan yang menurunkan Quran tu, baru dia boleh percaya Quran. Macam mana dia nak percaya Quran dulu kan? Dia akan jadi tasalsul kan. Kita datang ke orang kafir, kita kata awak kena percaya Quran ni. Kenapa saya kena percaya Quran? Yelah, Quran ni daripada Tuhan yang sebenar. Tuhan awak tu pun saya tak percaya. Kenapa saya nak percaya kalam dia pula? Kena percaya dulu lah Tuhan yang berfirman tu, baru percaya kata-kata dia. Macam mana percaya kata-kata dia dulu baru sebelum percaya dia? Boleh faham? Jadi kan dia terbalik. Sebab itu ulama kita tak mula dengan Quran. Sebab tu orang yang mula dengan Quran ni orang yang jahil. Itu salafiyah kan. Nak dakwah kepada orang Islam betul diguna Quran, tapi dakwah kepada orang kafir bukan mula dengan Quran. Kita nak baca Quran kepada dia, dia dengar sedap, cantik, kita nak tunjuk ijaz, silakan. Tapi bukan itu sebenarnya permulaan dia. Okey, permulaan dia ialah dengan cerita tentang apa? Tentang iman dulu, tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Percaya kepada Tuhan, dia tak perlu Quran kan. Beriman adanya Tuhan, adanya pencipta alam, dia tak perlu kepada Quran, dia tak perlu adanya Quran. Itu argument first yang kita bawa ketika mana kita berbahas dengan orang non muslim kan, non muslim terutama yang etis
Atheist. Sebab non-Muslim ada yang percaya Tuhan juga, cuma Tuhan yang lain lah daripada Allah Ta'ala kan. Yang pertama sekali yang tak percaya Tuhan tu yang kita bahas dulu. Okey, itu atheist. Baik. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan imannya sah, cuma ia berdosa kerana ia tidak mencari dalil yang mampu dicari. Perkara ini terdapat terhadap orang yang mampu mencari dalil, sementara mereka yang tidak mampu mencari dalil, cukuplah kepadanya taklid dan berpegang sungguh dengannya. Guru saya dia kata, siapakah yang dikira mampu mencari dalil? Tuan-tuan masuk universiti. Kalau tuan-tuan masuk universiti, maksudnya tuan-tuan mampulah cari dalil. Itu je. Maksudnya tuan-tuan cerdik. Itu je. Ini cerita darjah 6 pun tak lepas. Okey lah. Okey, awak ni. Tapi sebenarnya itu pun sebenarnya boleh faham dalil. Sebab orang mungkin dia belajar formal ni dia tak bagus, tapi kehidupan ni dia okey. Betul tak? Saya ada cikgu saya jutawan, dia PMR je, SPM tak ada. Jutawan, wallahi jutawan. Dia ni pandai main saham. Kan? Dia ni pandai main saham. Dulu PKP dulu tak ada kerja, kita belajar saham lah kan. Kuliah tak ada. Jadi pergi belajar saham. Jadi guru yang mengajar saya saham tu, SPM pun tak ada. Kan? PMR je, lepas PMR lari sekolah. Tapi dia ni minat belajar saham tu lah. Dia belajar dan dia boleh mengajar pun. Dan dia memang jutawan pun, masya-Allah. Bini 2. Nak emphasize kayanya itulah. Okey. Bini 2. Jadi subhanallah. Jadi dia bukanlah mesti orang tak lepas sekolah dia tak cerdik, dia bodoh. Tak. Saya pernah jumpa waktu kat offshore tu, seorang pakcik ni dia electrician. Electrician offshore time tu gaji dia 30,000 rasanya. 30,000 sebulan kan. 30,000 40,000 macam tu lah. Saya sembang-sembang ni, dia kata pakcik lu belajar SRP je dek. SRP je, zaman SRP lah. Ada tuan-tuan yang level SRP lagi? Ada kan? Masya Allah. Tu dia tahulah tua tu. Tahulah tua tu kan. Dia SRP ni sampai tahun bila tak? 70 something kot. 60 something, 70 something kan. 80 dah tak ada rasa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakcik ni dia kata, saya lepas SRP tu saya cakap dengan ayah saya dah tak nak masuk sekolah. Habis tu kau nak buat apa? Saya nak belajar kereta. Saya nak belajar nak belajar pomen kereta. Dia kata, ayah dia kata, betul kau nak belajar kereta? Betul, saya nak belajar enjin kereta. Ayah dia hantar pergi bengkel Cina belajar sampai dia boleh kerja dekat kilang Mercedes rasanya. Mercedes ke BMW saya tak ingat lah. Maksudnya level dia tu kerja daripada kilang pomen tu sampai boleh masuk bahagian servis, bahagian baiki. Saya tak ingat MERS ke apa. Dan ada satu kes tu engineer semua tak reti, dia yang boleh baiki kereta tu. Bos bagi bonus 1,000 terus on the spot. Sebab engineer semua yang ada degree semua tak boleh nak buat kan, tak boleh nak settle. Jadi nak bagi tahu apa, ilmu ni tak mesti kena pergi sekolah kan. Yang penting awak belajar. Jadi saya cuma nak bagi tahu, kalau dari sudut comparisonnya, kalau kita masuk universiti ni maksudnya cerdik lah. Itu yang saya sebut. Kalau dia boleh masuk universiti, maksudnya dia mampu cari. Ini kalau tadika pun tak lepas, tadika lah. Tadika pun tak lepas, barulah kita kata dia tak payahlah cari dalil. Dia percaya je lah. Okey, dia percaya lah. Tapi ni tuan-tuan, kalau boleh belajar admat, boleh belajar fizik, boleh bahas itu, maksudnya tuan-tuan cerdik lah kan. Ini maksudnya dan dalil ni tak susah pun. Saya rasa thermodynamic, engineering tu susah lagi, matematik susah lagi lah. Boleh? Gitulah. Okey. Jadi kena belajar lah. So kalau tak belajar, fasik tuan-tuan, dosa. Iman tu sah, tapi berdosa. Boleh? Yang keempat, pendapat keempat mengatakan imannya tidak sah. Ada juga. Ni berat ni. Walaupun dia firm pegang tu, tapi iman dia tak sah. Payah. Okey, hak ni payah. Boleh? Nas'alullah as-salamah. Apa yang disebut di atas ialah berkenaan mereka yang mendengar tentang Islam lalu beriman dengannya tanpa soal lagi. Sementara mereka yang membesar di dalam negara Islam atau negeri umat Islam dan cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya sampai kepadanya, lalu beriman dan iman itu kukuh dalam dirinya,
maka orang ini mukmin tanpa ragu lagi. Jadi kita ni orang Malaysia ni, yelah dia nak bahas sifat 20 tu mungkin tak erti lah. Ni kan orang-orang KL ke apa semua ni kan, mungkin tak erti lah. Tapi beriman lah, tanya beriman Allah, beriman. Percaya tak Allah ni? Percaya. Kita doa muka Allah Ta'ala lah. Percaya dengan Nabi. Kita sambut Maulidur Rasul, semua orang cuti, satu Malaysia, jangan risau. Okey. Jadi insya-Allah lah orang Malaysia kita ni, walaupun dia mungkin jahil, tapi insya-Allah dia masih beriman lah. Okey. Cuma iman dia tu kuat atau lemah, tu je lah. Kuat atau lemah, ataupun kukuh ataupun longgar, macam tu lah. Boleh. Okey. Dari sini ternyata bagi kita perbezaan di antara Islam dan sebahagian agama yang mengharamkan penganutnya membincangkan perkara berkenaan akidah dan ketuhanan, tidak kira apa bentuk perbincangan itu, dan ia menuntut penganut-penganutnya supaya menurut saja padri-padri atau pendeta agamanya tentang apa yang diperkatakan tanpa kritik. Ulama Islam pula menggalakkan umatnya sendiri meneliti dan mengkaji. Kita tak pernah takut daripada sebarang argument, tak pernah. Sebab itu ada seorang ulama besar di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kan, ada di kalangan Asy'ariyah, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni punyalah power dia. Orang panggil dia Syekhul Musyakkikin. Maksudnya benda yang semua orang dah sepakat, dia boleh bagi syak lagi. Supaya apa? Supaya dia punya penulisan dia ialah cara dia mengajar dan belajar ialah apa? Semua benda dia bersoal. Okey? Dan bahkan contohlah, kita ni ahli sunnah, yang tak betul tu Syiah. Syiah katalah ada satu masalah, Syiah bagi dalil. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni punyalah powernya dia kata dalil Syiah ni lemah sangat, saya tolong bagi dalil untuk diorang, dalil yang lebih kuat daripada dalil yang diorang guna. Walaupun macam tu saya boleh patahkan juga. Tu level dia. Kita ni kan macam kalau argue dengan orang, kita kan takut. Kalau kita ada orang panggil buah-buah tu, kita simpan kan. Dia tak pernah malu. Dia kata kalau kita di kebenaran, kenapa kita nak takut? Kan? Jadi bagi je diorang dalil apa yang diorang nak pakai, bagi. Saya tolong tambah lagi dalil-dalil diorang. Awak ada berapa? 5 dalil. Saya tambah 5 lagi. Itu pun saya boleh potong. Ni. Jadi ulama kita tak pernah takut tuan-tuan terhadap argumentasi. Nak bagi sebab apa? Sebab kita di kebenaran. Kita ni agama yang betul. Kan? Kita ni agama yang kita beriman dengan benda yang sahih. Jadi nak takut apa? Kita ada hujah yang kukuh. Tak ada agama boleh runtuhkan agama Islam. Tak ada, khalas. Dan subhanallah, ulama kita tak pernah takut. Kita yang betul takut, kita tak tahu kan. Kita tu, ulama kita tak pernah takut. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, jadi kita berhenti sini dululah. Panjang pula cerita tu nanti. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung surat 54. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita iman yang kukuh tuan-tuan, dan Allah Taala kurniakan kita bukan di kalangan orang muqallid lah, tapi orang yang berpegang beriman dengan dalil. Wallahu alam. Kita berhenti sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah